Pada zaman dulu-dulu, bila menjelang hari raya, satu kampung sudah terasa lain auranya. Angin petang berbau asap kayu dan daun kelapa kering, bercampur haruman kuih yang sedang dibakar di dapur. Seawal seminggu sebelum raya, rumah-rumah kampung sudah mula sibuk. Kaum ibu berkumpul di dapur, duduk bersila di lantai menguliduh kuih bahulu, kuih semperit dan kuih bangkit. Dapur kayu menyala sejak pagi, api dijaga rapi supaya kuih masak elok, tidak hangus. Sambil tangan bekerja, mulut pula rancak berbual dan ketawa. Kaum bapa pula sibuk di luar rumah. Ada yang membaiki atap bocor, ada yang mengecat tiang rumah, ada juga yang menebas rumput di halaman. Bila azan maghrib berkumandang, mereka berhenti seketika, membersihkan diri, lalu bersiap ke surau untuk solat berjemaah dan tadarus. Kanak-kanaklah yang paling tidak sabar menunggu raya. Siang hari mereka berlari tanpa kasut di halaman, bermain kejar-kejar, galah panjang, atau sembunyi-sembunyi di celah pokok pisang. Malam pula, mereka tidur awal kerana esoknya hendak ikut orang tua ke pasar pekan membeli kain raya. Malam terakhir Ramadan, suasana kampung sunyi. Seketika apabila pengumuman melihat anak bulan disiarkan melalui radio. Bila terdengar suara berkata, esok adalah 1 Syawal, takbir raya pun bergema dari surau ke rumah-rumah. Hati berbunga, ada yang tersenyum. Ada juga yang diam menahan rindu pada orang tersayang yang telah tiada. Pagi raya, sebelum matahari naik tinggi, seluruh kampung sudah bersiap. Lelaki berbaju Melayu lengkap bersamping, perempuan berkain batik dan baju kurung. Anak-anak pula paling berseri. Walaupun kasut baru masih keras dan sedikit menyakitkan kaki. Selepas solat sunat Aidilfitri, semua bersalaman, memohon ampun dan maaf. Tangisan kecil bercampur senyuman. Kemudian bermulalah tradisi ziarah-menziarahi dari satu rumah ke satu rumah. Menikmati juadah seadanya, tetapi penuh keikhlasan. Hari raya zaman dulu tidak mewah, tetapi kaya dengan rasa. Rasa kebersamaan, rasa hormat dan rasa syukur yang mendalam.